Budak umur 10 tahun invest RM2,260 ampau miliknya kepada emas sejak tahun 2023. Sekarang ni dah memiliki 30 gram emas. Bila baca berita tentang kanak-kanak 10 tahun sudah ada 30 gram emas, ia bukan sekadar kisah viral, tapi satu kesedaran besar untuk kita sebagai mak ayah. Budaya simpan emas sebenarnya sudah lama dipupuk dalam sesetengah keluarga, terutama Chinese family yang ajar anak mula awal tentang nilai simpanan. Mereka tak tunggu dewasa baru nak ajar urus duit. Dari kecil sudah kenal aset. Kita pun boleh mula sekarang. Duit raya jangan habis begitu saja. Tukar kepada akaun emas. Hadiahkan anak gold bar kecil supaya mereka nampak sendiri hasil simpanan. Biar anak belajar bahawa duit bukan hanya untuk belanja, tapi untuk masa depan. Bila anak nampak emas makin bertambah, mereka belajar sabar, disiplin dan bijak urus kewangan. Inilah legasi sebenar yang kita nak bina. Tak perlu tunggu kaya baru nak mula. Start kecil, start sekarang. Didik anak dari awal. Emas bukan trend, tapi perlindungan nilai. Kalau nak tahu cara mula simpan emas, boleh tekan beg biru atau rujuk pin video atau komen nak di ruangan komen. Saya tunjukkan caranya.